Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya D dan selamat datang ke video SM Collector. Hello guys. Okey, hari ni saya nak unbox dan saya nak review Kamen Rider Saber. Tapi bukan Kamen Rider Saber. Dalam dia random. Okey, dia ada blind box. Okey, daripada Blockis, item original. Okey, so ada 9 watak Kamen Rider yang kita akan dapat dalam ni. Okey, so yang ni adalah blind box Kamen Rider kita dapat adalah random. Okey guys, so tanpa membuang masa, jom kita unbox dan kita buka sekarang. Let's go. Okey, kotak kita dah buka. Okey, jom kita tengok dalam dia apa guys. Alright. Okey, itu dia guys. Dalam dia macam ni lah. Ada bagi stand. Okey, tapak dia. Okey, ni tapak dia ada chalk Blockis. Okey, lepas tu dia bagi step ataupun instruction cara-cara nak pasang kamera dia ni. So ada semua watak dalam ni lah. Okey, so untuk manual ni dia akan pamerkan semua kamera dia yang ada dalam set Blockis kali ini guys. Memang nice. Okey, so kali ni kita dapat Kamen Rider Ichigo. Nice. Okey, dia bagi kad koleksi sekali Kad ni kita boleh buat koleksi dan kita boleh display sekali dengan figure. Sebab kad ni sangat-sangat cantik guys. Korang boleh tengok dia punya berkilat-kilat. Shining dia memang nice. Okey, jom tanpa membuang masa, jom kita buka main pack dia. Okey, dalam ni ada Kamen Rider yang kita nak tu. Okey, Kamen Rider Ichigo. Tapi kita kena pasang guys. Okey, jom kita pasang sekarang. Let's go. Okey, dah pun siap Kamen Rider Ichigo Blockis kita. Wow, cantik guys. Okey, hasil dia sangat-sangat memuaskan. Sangat-sangat detail guys. Okey, kita boleh gerakkan macam-macam guys. Cantiknya. Okey, Kamen Rider Ichigo. Macam guys, cantik tak? Okey, macam biasa dia akan bagi tapak dia dan tapak ni kita boleh gunakan supaya dia berdiri lebih stabil dan kita boleh buat macam-macam posing lah sebab dia takkan jatuh bila kita guna tapak ni. Memang nice kan? Cantiknya Kamen Rider Ichigo. Okey guys, itu saja video unboxing kita pada kali ini. Kita jumpa pada video yang akan datang. Bye bye. Thanks for watching.